Namo Magaja Seramo. Tinggal dulu perjalanan ke Tugapuraga. Maka tersebut saing wajah sama. Aku menunggu di tengah badan kalau bolo tengah badan luas jana badan. Nak meeting nak kira bercakap lagi pada masalah ni tekan ni pula apa. Semasa Pak Awi belajar dulu, Pak Awi tak tahu lagi patung ni macam mana, nama apa. Dia pun ceritalah pada Pak Awi. Ini dia kata Sri Rama. Sri Rama ni dia cakap Pak Awi, dia ada lagi ayah dia, bapak dia, Raja Sirakmah. Bangkitan dia macam mana? Raja Serimah, Raja Serama. Anak daripada Raja Sirakmah Raja. Cucu daripada Rahmang, Raja Rahmang. Cicit daripada Rahmang Adang ataupun Rahmang Rahmar. Ada yang tu dalam kata Rahmang Adang, tok yang daripada Sri Rama. Ada yang tu dalam kata Rahmang Adang. Kalau Rahmang Adang, termasuk dengan tok nenek moyang kita. Sebab dia ada hadang dulu. Ada hadang dulu baru dia ada Hawa. Jangan main goyang kulit. Jadi Sri Rama ni, Pok Nawi belajar daripada Hindu. Hindu, tok nenek dia Hindu. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi zaman Nabi-Nabi dulu, dia agama banyak Hindu, Kristian, Buddha. Banyak-banyak lagi agama. Sampai sekarang. Kalau tak ada dulu mana ada sekarang Sebab tu semua agama kita tak boleh hina. Itu agama masing-masing. Tapi manusia sama. Tubik atas yang bakit ni. Bakit Sri Rama. Ini Hindu Bukan ada benda huda. Tengok ku. Kan betul kita tak apa maksud. Selaw nak kita pergi dengan segera lagi. Maka tu kata Sri Dewi. Buat pakar dengan pengasuh 3 orang saing wajah sama. Alat-alat muzik Pak Awi beri kepada Abang Mang. Sebab Abang Mang lah guru alat muzik. Dia ada belajar daripada guru-guru dia. Biar Abang Mang teranglah.